Sebab kayu ni geng, kayu ni sekarang susah nak cari geng. Aku walaupun duduk kampung, aku payah merantau cari dia geng. Payah pergi ke kebun-kebun orang yang semak-semak dan semak hutan tu. Payah cari. Ni kalau kau tahu, ini batang pelangas. Ini tahan ni geng. Setakat 10 tahun dia tahan. 10 tahun dia masih maintain lagi geng. Ni batang pelangas ni susah nak cari geng. Kita nak tukarkan tempat masak air, tempat kalau nak masak air raya. Yang rebek ni kita nak tukarkan jadi yang baru lah geng. Nanti korang boleh ikut aku cari kayu api sebab kayu ni mungkin tiang dia je geng. Kayu atas-atas dia kita cari batang lain, kayu lain. Sebab aku dah tahu, dah jumpa tempat dia. Ni kita progress buatkan yang baru yang tak menggunakan duit geng. Sebab zinc terpakai dekat sana. Nanti kita ambil, kita buatkan. Okey. Nanti apa-apa pun kau tengok video selanjutnya.